Lau tahu ah? Dia sini bosnya 5 orang kan. Dia paling 1 orang pandai. Dia boleh buat semua kerja bos. Dia rajin betul-betul. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Video daripada akaun TikTok Noyan 711 ini bukan sekadar konten biasa. Ini dah masuk level buka pasar tenaga kerja secara terbuka. Individu bernama Noyan dilihat promosi pekerja asing kepada mana-mana bos yang berminat. Siap tunjuk individu dan kumpulan pekerja untuk kerja plaster. Ini bukan benda kecil. Dalam Malaysia, setiap pekerja asing ada permit kerja atau PLKS yang jelas nyatakan siapa bajikan dan lokasi kerja. Maksudnya, pekerja itu tak boleh sesuka hati berpindah atau ditawarkan kepada majikan lain. Bila ada individu bertindak macam ini, itu dah masuk kategori salah guna permen. Lebih serius, dia berfungsi macam ejen tapi tanpa bukti ada lesen agensi pekerjaan sah. Ini bukan sekadar cari makan, ini dah masuk aktiviti pembekalan tenaga kerja secara haram. Yang lagi bahaya, semua ini dibuat secara terbuka di media sosial. Siap aja orang PM urus pekerja macam barang. Ini normalisasikan benda salah. Majikan yang tegoh pun mungkin ambil jalan mudah tanpa ikut prosedur. Akhirnya kesan dia bukan sedikit. Bila pekerja tak ekosistem, bila berlaku masalah jenayah atau kesihatan, semua pihak terkesan, negara yang kena tanggung. Isu ini bukan boleh diam. Pihak berkuasa perlu siasat status pekerja yang ditujukan dan juga individu yang jadi orang tengah ini. Kalau betul langgar undang-undang, tindakan tegas wajib diambil. Realitinya bila warga asing mula berani buka sistem sendiri, itu tanda penguasaan dah mula longgar. Assalamualaikum bos. Bos, ini nama dia Bilal tahu ah? Dia sini bosnya 5 orang kan. Dia paling 1 orang pandai. Dia boleh buat semua kerja bos. Dia rajin betul-betul. Bos kena jaga dia betul-betul lah bos. Ini dia sakit gigi bos tahu ah? Dia sudah bagi tahu itu ada lagi 1 orang kan. Tapi dia mungkin tak cakap sama bosku. Dia tadi cakap saya mau kerja betul-betul. Tapi tengok ini orang tak jaga lah. Saya sudah bagi tahu apa saya sembang dengan bos. Saya bagi tahu lah. Kalau bos ini orang mau minta pinjam, bos jaga dia lah betul-betul ya. Bos ini orang betul-betul baiknya. Semua kerja dia boleh buat bos. Kalau bos letak dia satu tempat pun dia boleh jaga bos. Oke bos ha. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan TikTok. Hari itu saya sudah bagi tahu bini. Saya mau kabin 4. Dia kata tak ada masalah. Tapi apa saya? Dia punya adik-beradik jadi ada masalah. Saya nak tanya you, apa masalah? Saya mau kami 4. Carilah cepat-cepat. Tak kahwin cari sendiri lah, pandai-pandai lah. Pasal you tak boleh tolong saya. Saya mau kahwin 4. Tapi adik-beradik you jadi masalah. Apa masalah? Apa-apa saya? You boleh cakap apa-apa saya? Kalau nak kahwin kan cari sendiri lah. You tak ada marah lah. Tak ada lah, cari sendiri. Tengok bini saya tak ada marah. Bini kata boleh kahwin 4. Semua kawan-kawan komen bini baik ya. Assalamualaikum bos. Bos ini orang Plastamia. Hari ini baru sampai. Ini geng 6 orang. Ini 6 orang sini mau buat Plasta skin semua pandai. Semua pandai kan? Ya. Semua pandai. Segala noda desa kuasa buka